korang tengok kotak-kotak semua kita dah ngangkut, semua bawa keluar. Packaging memang kita jagalah bab-bab ni. Bos Ijan memang utamakan bab keselamatan untuk bab perabot. Sebab tu kita ada tim khas yang memang akan angkat sesi acik secara hati-hati, be careful apa semua. Dan ingat, jenis Bos Ijan ni dia gentle sikit. Ada apa-apa berlaku dekat barang-barang acik, semasa sampai kita yang tanggung. Dia macam tu. So ni barang slab acik harga 40 lebih dah sold. Kita dah siap letak apa semua. Ini investment. Acik tengok urat dia. Uish, cantik. Urat apa ni? Urat apa ni? Kita ada Bos Ijan selalu cerita dekat secara live apa semua. Nak tahu lebih lanjut pasal perabot, bab barang, korang boleh datang je kat gudang Bos Ijan, jumpa seller-seller, Mokcik ke, Angel, Dendang. Ni kita tengah pasang. Big Boss yang dah sampai dah. Ni Big Bossnya. Big Boss yang baru je sampai dengan tim kat luar ni. Tengok dia orang tengah kemas. Inilah berkotak-kotak korang tengok geng. Bukan sikit, bungkusannya banyak sampai kita bawa berplastiknya. Ni dekat tingkat 3. So dekat mana nanti korang nak cari, Mokcik cari kat gudang Bos Ijan. Dah sampai.